So hi guys, welcome to my channel. Aku Syafiq Daniel. And hari ni dah pagi-pagi ni, of course lah, kita akan buat breakfast dulu. So biasanya aku jarang buat breakfast, tapi sebabkan hari ni ada client kan, dan tak nak memang kena consume energy banyak gila hari ni. So aku buat breakfast. Basically simple je. Just roti dengan peanut butter, dengan satu lagi telur separuh masak. So hari ni actually after a while aku tak buat konten pasal dental. So I'm back. So kenapa kita orang ada, orang kata summer break lah, untuk tak ada summer break, ada tapi 1 bulan, sebab ada requirement baru daripada MDC untuk setkan minimum 2000 hours untuk clinical hand to hand with patient. Sebab tu lah kita orang kena balik awal lah ke Egypt. And ni bulan pertama, hampir nak habis lah bulan first ni, sebab kita orang ada 2 bulan untuk summer training tahun ni. Tahun depan maybe 6 bulan lah, daripada bulan 7 sampai bulan 12 lah. And aku tak sabar untuk buat patient hari ni, sebab patient hari ni ialah orang yang aku kenal lah. So she's Malay lah, orang daripada Malaysia. And korang kena enjoy video ni sampai habis, sebab maybe banyak benda-benda menarik yang aku nak tunjuk korang, especially tentang klinik lah. So here we go. Balik pergi ni? Ada. Mari. Aku nak pergi ambil ni. Jom. Realize. Kau dah ambil lah? Oh, kat bawah. Kat bawah. Ni boleh lah? Mashar. Haa. Untuk Mashar, tamat dosa. So guys, aku dah ambil baru sterilize. Hey. Jom. So dah siap patient kita ni. No. So macam mana appointment hari ni? Oh my god, rasa best gila tu. Sebab dapat sampai gigi. Mana gigi kau sampai tadi? Dalam tu lah. Sick lah. Nampak ah? Nampak. Okay, appointment hari ni? Doktor yang function teruk lah. Thank you dah jadi patient. Diorang check 1 by 1, very nice. Satisfied. Kalau rating 10 mungkin 9.2. Oi, tinggi kan? Hari ni kau buat patient apa? Saya buat Lower 7 Tahu saya buat kan? Bersama? bersama Ashraf. Dr. Ashraf. So, hi doctor, thank you for helping me today. How are you feeling for the 2 days procedure? Yeah, it's okay. Now it's Doctor introvert guys. So ni patient mangsa.
Ni ada bangsa. Thank you, Doktor. Mr. Shafi and Shafi. Mr. Ya, Syafiq. Patient Syafiq. Dr. Syafiq. Dr. Shafi. Best doktor ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Kau makan apa ini, Bal? Mama. Ayam. Ayam. Buat konten apa? Hari ni kita buat konten Merdeka. Merdeka. Kita soal siasat. Pekerja kereta po tentang Malaysia. Tentang Malaysia. Dan majoriti tak boleh jawab. Macam kau majoriti. Saya dah tahu. Dasar fake Malaysia. Komen kau lah untuk fake Malaysian ada yang dalam kita po. Fake Malaysian. Iwan orang. So guys, kita orang dekat Gomla Market membeli barang-barang untuk event. Ya. So kita ada Acap, kita ada Iqbal. Asal outfit korang sama tu? Sampai stay. Oh. Kami dah plan. Kau dah plan? Kita dah bagi tahu kau. Damn. Biarlah siapa yang pakai bagi tahu. Apa tema korang hari ni? Kami strike. Strike. Macam jalur gemilang. So hi guys, aku pun dah balik ke rumah. And actually tadi aku tertidur lepas balik rumah kan. Lepas tu solat, lepas tu tidur balik. And then habis pukul 8 tu aku pergi ke Kukus Cairo, which is kedai makanan, kedai kopi kat situ. Sebab kita nak ambil grinder. So lepas aku ambil grinder, aku hantar dekat rumah satu lagi sebelum kita join event lah pada 28 hari bulan 8 ni. And event tu event Merdeka daripada 28 Ogos sehingga 31 Ogos lah, which is kita sama Merdeka kan. And actually aku ada berita baik lah. Aku punya net worth dalam stok untuk hari ni dah alhamdulillah dah capai RM25,000. So insyaAllah maybe tahun ni kita akan target, sebelum habis penghujung tahun ni kita akan target 30 ke 35,000 lah. Lepas tu maybe next year kita akan push sampai 50, lepas tu baru 100k macam tu. So ya, aku sangat happy ni sebab macam tak pernah tu terfikir yang kita boleh buat duit online by investing lah. So yeah, it's kind of giving me
harapan lah in future. So yeah, aku harap korang enjoy video ni. And untuk student-student dentist kat luar sana, student-student dental lah yang tengah struggle, I feel the same. So yeah, and don't forget to tap the subscribe button because I'll be back to entertain you guys with more videos. So yeah, bye for now.